Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni banyak laporan yang dikeluarkan oleh channel Israel sendiri dan media Israel. Mereka katakan, dan juga bukan sekadar media saja, ahli parlimen Kines di Israel, mereka kata kerana tindakan Netanyahu yang tidak guna terhadap negara sekeliling, kami sekarang ni mengalami gangguan diplomatik dan juga kehilangan sokongan antara bangsa secara luas-luasnya. Dan dikatakan, kalaulah Netanyahu ini berjaya menang dalam undian yang akan datang nanti, itu maksudnya dalam masa beberapa tahun yang akan datang lagi, kemungkinan besar tidak ada sebuah negara yang dinamakan Israel. Yang pertama saya tidak pasti, adakah mereka percaya yang mereka ada negara nama Israel. Okey, tak ada masalah kalau kau percaya pun, walaupun kami tidak mengiktirafkan seluruh umat Islam. Tetapi, kau baru sedar ke yang kau tidak ada sokongan selama ini kau gorengkan orang putih itu? Kononnya, yang kau ini selalu ditindas, selalu dikejamkan. Walaupun sekarang ni keadaan dah berubah, umat Islam dan bukan umat Islam telah menyokong pada saudara kami, dan insya-Allah kehapusan kau tu telah dibermulakan.